Okey, ada 5 jenis makanan yang anda harus pilih untuk melawan radangan, sebab kita dah dapati inflamasi atau inflammation adalah punca utama kebanyakan penyakit, termasuk kanser pun. Jangan main, ataupun masalah Alzheimer's ni. Kita lupa-lupa, nyanyuk semua kan, sampai ke situ pergi pun ada kaitan dengan inflamasi badan. Nombor satu pilihan yang paling utama ialah fruits and vegetable, buah-buahan dan sayur-sayuran. Ada orang kata tak payah makan, tak boleh makan buah semua ni. Hati-hati dengan saranan macam tu. Masih boleh dan harus boleh, dengan syarat you tak buat jadikan jus ataupun ambilnya terlalu awal sebelum makan. Dia zaman sekarang ni kena selepas makan, bukan sebelum makan, especially yang dah manis. Nombor dua ialah semua makanan-makanan mestilah whole food, makanan yang tak ditukar terlalu sampai tak nampak rupa dah. Maksudnya kalau daripada bijirin ataupun daripada kacang semua tu dah dibuat kek, dah dibuat jadi aiskrim, dah jadi macam-macam lagi, tak boleh ya. Itu dah diproses. Processed food is out. Gula, susu dan benda-benda yang tak organik jangan kalau you tengah sakit. Okey, nombor tiga ialah minyak-minyak yang baik, seperti minyak kelapa sawit, minyak kelapa dara, minyak olive oil, minyak sacha inci, batu sauda dan omega 3 jangan lupa.